Tazkirah 011, setiap amalan digandakan tanpa had. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan anda melakukan satu kebaikan kecil, tetapi pahalanya digandakan berkali-kali ganda. Seolah-olah anda mendapat bonus besar tanpa had hanya kerana satu usaha yang kecil. Rasulullah bersabda, yang bermaksud, setiap amalan anak Adam akan digandakan pahalanya, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali ganda hingga 700 kali ganda. Hadis riwayat Muslim. Dan di bulan Ramadan, ganjarannya lebih luar biasa. Bahkan satu amalan sunat diberi pahala seperti amalan fardu, dan amalan fardu digandakan berkali-kali. Bayangkan solat sunat yang biasa kita lakukan mendapat pahala setara dengan solat fardu. Atau satu sedekah kecil kita diberi ganjaran yang luar biasa. Siapa yang tidak mahu merebut peluang ini? Mari kita perbanyakkan amalan kecil seperti berzikir, bersedekah dan membantu orang lain. Menjaga solat sunat kerana ia bernilai seperti solat fardu. Teruskan istiqamah selepas Ramadan kerana Allah Maha Pemurah dalam memberi ganjaran. Ramadan Karim. Wassalamualaikum.